Apabila perangkap yang saya pasang ni sahabat telah pun membuahkan hasil, maksudnya telah pun masuk koloni barulah. Adakah perangkap saya pasang ni kekal di tempat asal ataupun saya pindah ke tempat lain? Okey sahabat, perangkap saya pasang ni apabila masuk koloni, saya akan tunggu dalam masa 2 ataupun 3 bulan untuk menstabilkan perangkap. Apabila perangkap ni dah stabil dalam masa 2 atau 3 bulan, saya akan pindahkan ke tempat lain lah untuk saya buat proses pemindahan koloni daripada perangkap ni saya masuk ke dalam kotak hive balik lah. Okey, sebenarnya sebab apa saya kena tunggu perangkap saya ni sampai 2 bulan 3 bulan baru saya pindah? Kerana koloni yang baru masuk perangkap ni sahabat, dia dalam proses menyesuaikan diri mereka dengan kawasan persekitar dan juga ratunya dalam proses mengembangkan koloni. So kita tak nak bagi ganggu koloni ni terlalu awal. Selalu masa yang mereka ambil untuk perkembangan koloni untuk bagi stabil dalam lingkungan 2 bulan hingga ke 3 bulan lah. Kalau perangkap ni saya pindah terlalu awal juga tak boleh sahabat, takut nanti keluluk tu dia tak boleh hafal lokasi yang sedia ada dan akan menyebabkan kekurangan koloni lah di dalam perangkap kalau saya pindah terlalu awal. Disebabkan itulah saya pindah dalam masa 2 bulan ke 3 bulan kerana di dalam perangkap dah ada generasi baru untuk menggantikan lebah keluluk yang asal dulu, sama ada mereka hilang jejak ataupun telah pun mati dan sebagainya. So adalah backup untuk menjaga perangkap daripada melemah. Okey, itu sedikit sebanyaklah selepas koloni masuk ke dalam perangkap, saya pindah dia ke tempat peternakan saya. So saya akan letak perangkap ni ke tempat peternakan saya selama 2 minggu ataupun 3 minggu. Selalunya 2 minggu saya dah buat proses pemindahan koloni lebah keluluk daripada perangkap masuk ke dalam kotak hive ataupun smart hive untuk saya perkembangkan lagi koloni dan juga untuk proses penghasilan madu seterusnya lah. Sebab apa saya suka guna kotak hive ni sahabat? Sebab kotak hive ni mudah untuk saya pantau dan jika koloni ni melemah nanti, mudah untuk saya membuat bantuan kepada koloni keluluk yang melemah ni. Saya nak masukkan telur bekerja ke, nak masukkan telur ratu ke, mudahlah untuk saya membuat pemeriksaan koloni lebah keluluk saya. Okey sahabat, itulah sedikit sebanyak. Kita jumpa di video yang akan datang sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.